Roti John pastrami yang pertama di dunia. Harga dia RM88. Ada tak datuk-datuk ke, Tan Sri ke yang berminat dengan Roti John pastrami ni? Sabar Ustaz. Sebelum hampa hentam aku, mai aku explain kat hampa sebab apa harga dia RM88. Ni, datang ni lah menyebabkan dia RM88. Datang apa ni abang oi? Yang ni lah pastrami kan. Hampa tahu tak pastrami ni hang tak akan jumpa orang buat menu Roti John buah pastrami. Sandwich hang boleh cari mana-mana pun. Luar negara rata-rata ada. Roti John, the Fat Burger, the first one yang buat keluar Roti John pastrami. Sebab apa harga dia mahal bang? Apa tahu tak? 8 hari untuk nak siapkan menu ni. Bukan 8 jam, bukan 80 jam. 8 hari nak siapkan pastrami ni kalau hampa nak tahu. Sebab apa sampai 8 hari? Kita kena brine dia. Brine tu apa research lah. Brine tu apa dia? Tak tahu apa. Rendam brine tu 7 hari nak kena brine. Lepas brine, smoke pula. Smoke pula dalam smoker 12 jam macam tu lah lebih kurang untuk nak dapatkan smoky tu. 8 hari mat. So, orang cakap banyak, mai aku rasa dan aku explain apa lagi yang ada dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh tengok over dah. Pastrami dengan ada cheese. Tak apa, teringat kat Sudeli dekat New York tu. Padahal tak pernah try pun. Padu ya amat. Wow, gila yang ni, amazing gila. Main yuk depan ni macam mana rupa dia. Pastrami you boleh nampak. Look at that. Sok lembut macam mana. First thing apa yang ada dalam ni, kita pakai charcoal bun and then disaluti dengan telur macam biasa. Ada mayonnaise Nelly yang very high in fat percentage and then kita letak iceberg lettuce macam biasa dan juga ada apa tau? Sauerkraut. Sauerkraut tu pun menu yang susah nak jumpa orang bubuh dalam makanan. Buat negara belah-belah Europe ni banyak lah pakai sauerkraut. Sauerkraut tu kita buat sendiri. Dia Kobe yang dijerukkan. Kobe potong halus-halus, dijerukkan. Rasa dia masam-masam macam jeruk lah. And then kita akan letak pastrami. Kita akan timbang pastrami tu, kuantiti yang sangat banyak. Don't worry, semua akan dapat berat yang sama. And then kita akan letak honey mustard sauce. Sebab apa aku pilih honey mustard sauce? Sebab hari tu kita buat honey mustard sauce untuk chicken tenders tu, alhamdulillah feedback sangat-sangat positif. Ramai yang fall in love dengan honey mustard sauce The Fat Burger tu. So aku come out dengan idea letak honey mustard sauce di dalam pastrami Roti John ni. And then kita letak melted mozzarella cheese dan juga 2 keping cheese slice dan juga dried parsley di bahagian atas tu. Don't worry, yang ni RM88. Memang very premium. Kita bagi kotak kasut macam ni. Viral tahun lepas dia bagi kotak kasut. Dan juga yang ni bukan portion untuk seorang. Tahun lepas aku buat Roti John T20 tu, demi Allah tak ada seorang pun yang mai kat aku kata dia boleh habis seorang. Semua yang mai kat aku kata, "Ya bang, yang ni share 2-3 orang bang, tak boleh seorang bang. Saya dah beli dah hari tu, dah makan dah 2-3 orang tapi sedap," dia kata. Yang ni Roti John pastrami yang pertama di dalam dunia, hang tak akan jumpa di mana-mana. Jangan lepaskan peluang. The Fat Burger buat ni sepanjang bulan puasa sahaja di bazar Ramadan belakang The Fat Burger ni. Jangan lepaskan peluang guys. Yang ni hang carilah di seluruh pelosok dunia, hang tak akan jumpa. The Fat Burger orang yang pertama bawa keluar Roti John pastrami.